Kita ambillah contoh angka apa pun. Contoh perkataan angka 178. Sama juga, ingat, 100, mi'ah. Kemudian ingat 78. 78 mestilah ma'dud dia mufrad mansub. Jadi mufrad mansub taliban. Okey, lelaki nak ambil. Ataupun nak ambil pelajar perempuan boleh. Talibatan. Okey, talibatan. Mufrad mansub. Okey, 8 kita ambil perkataan 8. Perkataan 8 3 hingga 9 dia mestilah yukhalif al-ma'dud. Maka ketika itu mi'ah wa thamani. Kemudian 70 wa sab'una talibatan. Tamam? Contoh kita nak ambil perkataan 1129. 1129 sama, tidak ada masalah. Iaitu apa? Apa 1000? Alf. Kemudian 100 wa mi'ah. Okey. Kemudian sama juga, ingat 29. 29 ma'dud dia apa? Ma'dud dia adalah mufrad mansub. Maka mufrad mansub contoh kita ambil perkataan lelaki. Okey, mufrad mansub rajulan. Rajulan. Baik, tengok perkataan 9. 9 ingat mestilah yukhaliful ma'dud. Maka ketika itu wa alf wa mi'ah wa tis'ah. Wa tis'ah wa ishruna rajulan. Jadi berilah berapa angka pun, maka begitulah aturannya. Jadi rasanya dia akan jadi lebih mudah lah. Kalau tidak sebelum ni mungkinlah bila kita nak fikir kan. 1129. Kita setakat kita baca al-adad wal ma'dud ni 1 hingga 2, 3 hingga 9. Kemudian asyara. Macam mana pula dengan perkataan 1129? Jadi inilah kita kata sedikit sebanyak tipsnya. Sedikit sebanyak tips yang boleh kita sebut yang kita ambil daripada guru kita lah. Moga-moga perkara ini akan lebih memudahkan kita insya-Allah taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.